Okey, kita buat scene pula. Chiton Displayer 1.2 SW Match FG. Saya tak order yang elite, saya order yang match je. Kalau elite pula, harga pula kita dah mesti nak beli. Elite ni kita beli yang match je. Match ball dekat kali 200-an. Wih cantik warna green, white, multicolor. Hebat. Wish. Dan pasti. Cantik. Dia ada contour surface technology. Mana kita boleh buat telangan curve dengan telangan pisang. Nama pisang apa ni? Siapa? Roberto Carlos. Cantik. Emma cantik. Lembu. Belakang. Lembu. Ni khas untuk yang kaki lebar. Kaki lebar. Emma cantik Nampak dia pun berbeza daripada orang lain. Dia ada contour space technology. Aduh, memang boleh sedap pakai kasut ni. Ada contour space technology. Cantik Okey, yang ni tapak bulat. Tapak bulat kat tepi bermakna kasut ni khas untuk midfield defensif, untuk defend, untuk keeper, sesuai lah. Sebab apa? Sebab dia menstablekan bila kita nak buat crossing yang jauh, telangan yang jauh, stable, dia akan stable kasut ni. Satu lagi untuk midfield tu, kadang-kadang kita midfield kan selalu dia berpusing-pusing nak. Pemain tengah selalu ni berpusing-pusing dia akan dia akan mengatur cara ke game. Dia sekejap nak lagi ke kanan, sekejap nak ke kiri. Memang kasut sesuai. Sebab dia untuk midfield memang sesuai lah. Sebab kan midfield pemain tengah tu, dia kan control game, control permainan. Nak pergi ke kanan, ke kiri. Defend memang bagus juga. Sebab defend selalunya buat tenaga kuat. Selalunya buat buat attacking pada player scorer lain tu. Dia akan menstablekan kedudukan anda. Memang sesuai untuk yang tu lah. Memang kasut ni untuk kaki lebar. Memang sedap dipakai. Cantik. Apa lagi apa? Pilih macam-macam ni. But you definitely. Coastal split OG doing. Memang bergaya Meals. Aduh. Ni Triton. Saya tak order yang elite. Yang elite macam yang ada stocking ke atas tu. But rasanya kalau yang ada stocking ke atas ni, kebanyakan player defend midfield ni besar-besar. Kaki lebar. Jadi yang nak ambil yang elite tu, yang ada stocking tu, yang ada stocking memang susah. Dia orang nak pakai, kesian kat dia. That's why saya pilih yang mesh je. Cantik Cantik